1 minit belajar bahasa Arab. Let's go. 5 perkataan dalam bahasa Arab. Muallimun, cikgu. Tabibun, doktor. Mumarridatun, nurse. Askariyun, askar. Syurtiyun, polis. Next. Cara menyebut huruf dengan betul. Huruf zal dan huruf zai. Perkataan allazina. Yang betul adalah allazina, bukan allazina. Seterusnya, perkataan zulzilati. Yang betul adalah zulzilati, bukan zulzilati. Next. Frasa yang mudah digunakan setiap hari. Assalamualaikum. Ma ismuki? Kaifa haluki? Madza taf'alina? Perbezaan perkataan yang kita selalu tertukar. Perkataan qalbun dan kalbun. Qalbun bermaksud hati, kalbun bermaksud anjing. Jadi, jangan ketukar Jadi kalau nak belajar bahasa Arab dengan lebih lagi, boleh sertai kelas bahasa Arab pada setiap hari Sabtu jam 9 pagi di Kompleks Tashrul Quran.